Okey, kita dah faham ketinggian diukur dari aras laut dan paras laut itu pula ditentukan melalui cerapan pasang surut dalam jangka masa panjang. Tapi satu soalan, kalau satu tempat itu jauh dari pantai, macam mana kita nak tahu tinggi kawasan itu? Bayangkan, kita dah tahu paras laut di satu kawasan tepi pantai. Tapi di kawasan pedalaman, jauhnya beratus kilometer dari laut. Kita takkan pasang tolok pasang surut dekat situ kan? Jadi, apa yang dibuat oleh juruku ialah mereka akan bawa maklumat aras itu naik ke darat. Langkah demi langkah, melalui satu proses yang sangat teliti yang kita panggil ukur aras atau leveling. Ia guna alat seperti auto level atau digital level dan sasaran khas yang kita panggil staff. Supaya akan ambil bacaan belakang, backside, pada titik yang kita dah tahu ketinggiannya dan bacaan depan, foresight, pada titik baru yang kita nak tentukan. Bezakan dua bacaan itu. Dapatlah beza tinggi antara dua titik. Ulang proses ini, titik ke titik, sehingga maklumat aras sampai ke lokasi jauh dari laut. Bawa alat ukur dan ukur secara manual dari pantai, merentasi kampung, bandar, hutan, sampai cover satu semenanjung Malaysia. Dan inilah yang dilakukan satu masa dahulu. Tapi zaman sekarang, kita juga ada sistem GNSS, teknologi macam GPS. Kita boleh tahu ketinggian sesebuah lokasi terus dari satelit. Follow akaun ini untuk konten-konten ilmiah seperti ini.